والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik semuanya insya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sebenarnya Alhamdulillah. saya berada di Taiping, Perak ya, menziarahi ibu saya. Masya Allah. Ibu tak Dan sihat ke? tak, dia sehat. Alhamdulillah. Salamlah Cikgu Mas. Ah, insya-Allah ya. Jadi di sini mudah-mudahan kita doakanlah semoga line kita tidak ada masalah insya-Allah. Okeylah. Jadi sebenarnya saya ni bukanlah orang yang tepat lah ya untuk berkongsi. Jadi ini adalah segala apa yang saya sampaikan ini adalah untuk diri saya sendirilah insya-Allah. Dan apa yang ditugaskan ya kepada saya pada pagi ini adalah surah Al-Qalam yang telah kita baca bersama-sama tadi ya. Tahniah Ustazah. Dan hari ini kita cubalah ya surah Al-Qalam ini daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. InsyaAllah cuba kita kutip-kutip mutiara-mutiara kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk yang kita baca ya, bukan sekadar baca, amal dan kita faham dan kita amalkan insya-Allah. Okey. Jadi saya nak share lah screen. Boleh ya Kak Ras? Saya nak share screen. Sila sila. Mana ya dekat share screen okey ni. Hmm. Okey, nampak ya? Okey. Okey okey nampak. Jadi surah Al-Qalam ini adalah ada juga ya nama selain daripada Al-Qalam adalah surah Nun ya. Jadi surah Nun juga disebut Al-Qalam lah ada dua nama lah ya. Jadi sebenarnya penamaan ini adalah diambil daripada ayat yang pertama lah ya. Okey dan ayat-ayat ini diturunkan di Mekah ya. Apa konten ya sebenarnya pengisian surah ini adalah antaranya adalah pembelaan lah ya, pembelaan Allah kepada Rasul ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah amat menyintai dan menyayangi beliau ya. Ke atas pembelaan apa ya, ke atas tuduhan-tuduhan dan penghinaan yang tak sepatutnya ya diterima oleh junjungan Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mulia ya. Okey. Dan juga dalam apa yang kita akan selami nanti adalah berkaitan dengan akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah yang boleh kita amalkan ya itu sebagai pemimpin lah sebagai pemimpin maka kita semestinya kita semua ni ada sebagai pemimpin ya sebenarnya tetapi dalam posisi yang agak berbeza-beza. Okey. Jadi di sini kita harusnya lah ya mengamalkan akhlak Rasulullah itu. Dan satu lagi adalah perbandingan lah ya, Allah memberi peringatan kepada kita bagaimana pula kontranya akhlak itu. Pribadi ya itu iaitu pribadi ataupun akhlak yang buruk daripada penentang-penentang kebenaran inilah ya iaitu orang-orang kafir. Kemudian kita juga insya-Allah ya akan menyelami akan berkongsi berkaitan dengan satu misalan iaitu kisah ya. Kisah akibat orang yang tamak ya, orang yang telah Allah berikan rezeki kepadanya ya mempunyai sebuah kebun ni tetapi mereka tamak ya. Jadi di sinilah dapat dikiaskan dengan perangai-perangai ataupun orang-orang kafir ya Quraisy semasa Rasulullah berdakwah di Mekah. Okey, jadi kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama tadi telah kita baca bersama-sama. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Okey, jadi di sini kita kita tak tahu sebenarnya ya. Apakah maksud nun? Sebab nun dalam surah ini adalah huruf surah yang mempunyai huruf muqatta'ah. Okey. Dan ini adalah merupakan surah yang terakhir lah ya dalam Al-Quran yang ada huruf muqatta'ah ini.
Jadi sebarang ilmu ya, sebarang pengetahuan ya kita tidak tahu kecuali Allah dan Rasul yang memberitahu pada kita. Jadi begitu jugalah dengan nun ini ya. Jadi kita tidak tahu apakah maksudnya. Okey, jadi tapi apa yang kita tahu ya selepas surah-surah yang disebut muqataah ini, maka dia amatlah menarik, amatlah hebat ya surah-surah ini yang akan perkataan itu sendiri untuk menarik ya apakah konten yang seterusnya. Okey. Namun demikian ya ada juga tafsir-tafsir ya yang menyatakan bahawa nun ini adalah dakwat ya ataupun tinta. Okey. Dan kita lihatlah ya hadis ya suatu hadis daripada Rasulullah SAW ya okey yang bermaksud sesungguhnya sesuatu yang mula-mula diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Al-Qalam. Kemudian Allah menciptakan Nun iaitu dakwat. Lalu Allah berfirman kepada Al-Qalam, tulislah. Jadi Al-Qalam pun bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi atau segala sesuatu yang akan ada dari amal perbuatan atau rezeki ya ataupun jejak dan ajal. Maka Al-Qalam menulis semuanya itu sampai hari akhir kiamat. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT, nun demi qalam dan apa yang mereka tulis, iaitu Al-Qalam ayat 1. Jadi kemudian Al-Qalam dikunci, maka ia tidak berbicara sampai hari kiamat. Kemudian Allah menciptakan akal, lalu Allah berfirman, demi keagunganku, sungguh aku benar-benar akan menyempurnakanmu terhadap orang yang aku sukai. Dan sesungguhnya aku benar-benar akan menguranginya terhadap orang-orang yang aku murkai. Inilah yang paling kita takut ya. Bila akal kita tidak sempurna ya, terutama kita semakin tua ni mungkin nyanyuk ke apa, jadi kita selalulah berdoa lah ya. Okey. Jadi di sini ya saya teruskan pergilah ya kepada cara kita beramal ya. Jadi Allah bersumpah demi kolam ya. Okey demi pena demi kolam ya. Kalau kita tengok sesuai ada kesinambungan lah ya penerangan ataupun tafsiran daripada ayat Al-Alaq ayat 3 hingga 5 ya. Okey, dan juga Allah bersumpah juga dan apa yang mereka tulis. Okey, kalam tu dan apa yang mereka tulis. Jadi di sini ya, kalau kita rujuk balik kepada surah Al-Infitar ya, ayat 82, surah 82, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Jadi mereka ini merujuk kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah menuliskan amalan-amalan manusia. Okey. Okey, jadi di sini saya nak kongsilah cara beramal ya yang pada diri saya. Pada diri saya. Okey. Jadi yang pertama sudah pastilah ya kita tidak akan tahu jika Allah dan Rasul tidak memberitahu kita. Jadi di sini maka ya kita ini adalah orang yang serba kekurangan ilmu ya. Jadi maka hendaklah kita sentiasa mencari ilmu ya dengan banyakkan membaca. Okey. Dan yang kedua, ya, selain kita banyak membaca untuk mencari ilmu, hadir pada kelas-kelas, ya, dan sebagainya, menghadiri sebarang simposium, seminar, ya, macam-macam ya sekarang ni banyak ya platform-platform untuk ilmu, ya, conference dan sebagainya, ya, baik ilmu akhirat, ilmu dunia, ya. Kita juga saya lah pada diri saya lah ya menulis. Inilah kelemahan. Kalau nak kata saya ni cikgu ya, dah satu buku pun tak ada lagi nak menulis. Itu amat lemah lah ya. Menulis kita hasilkan buku ataupun penulisan ya ataupun bahan-bahan ya bahan-bahan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain sebab kita sekarang ni banyak platform.
kita boleh, kita ada TV sendiri je, dan banyak platform di mana-mana boleh kita nak berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita sentiasa berhati-hatilah, ya. Kita hendaklah berhati-hati sebab malaikat ada, ya, pencatat kiri dan kanan. Orang panggil kita ni integrity lah. Ya, kalau kita duduk kat traffic light tu, ya, saya ingat lagi masa saya bekerja, ya, dia kata apa? Integrity tu maksudnya bayangkan kita berada di traffic light dan masa tu tak ada kereta. Adakah kita akan terus ataupun kita akan stop? Okey. Jadi kalau kita berintegriti, ya, maknanya kita tahu Allah, ya, akan melihat kita dan malaikat-malaikat akan mencatat segala perbuatan kita. Jadi kita naklah berhati-hatilah, ya, supaya catatan amalan nanti kita dapat perolehi dengan tangan kanan, ya, tidak lagi ambil daripada kod belakang. Okey. Dan yang seterusnya untuk ayat yang kedua, ya. Untuk yang kedua, berkat nikmat Tuhanmu, ya, kamu iaitu Rasulullah sekali-kali bukan orang yang gila. Inilah, ya, tuduhan Rasulullah yang amat berat lah, ya. Sampai hati, kan, ya, sampai hati menuduh, ya, Rasulullah, ya, adalah orang yang gila. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok Kamus Dewan, ya, ah, kita tengok betapa beratnya tuduhan orang-orang, ya, kafir ini terhadap Rasulullah. Kalau tengok Kamus Dewan, gila ni, ya, ah, tak sihat lah, tak sihat, tak waras, ya, tak waras dari sudut fikiran lah, ya, fikiran otak dia, ya, maknanya dia tak ingat, ataupun dari sudut kelakuannya. Bila otak, ya, tidak waras, maka dari sudut rohani, ya, jadi fizikalnya akan memang sah memberi kesan. Akan sah memberi kesan, ya. Malah sebelum kita tahu seseorang itu gila pun, kita dah nampak dari sudut pemakaian, penampilan dia, kelakuan dia. Jadi di situlah, ya, betapa celaan ini amat amat tak, kita nak kata macam tak masuk akal lah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi di sini, Rasulullah ni adalah manusia. Rasulullah ni bukan malaikat. Ya, Rasulullah ni adalah manusia, ya. Jadi sudah tentulah akan adalah rasa tersinggung, ya, dengan tuduhan-tuduhan, rasa hiba, ya, kalau kita lah, ya. Maka Allah pun maknanya di sini memberi suatu ayat, ya, pujukan ataupun hiburan, ya, ataupun jaminan bahawa, ya, berkat nikmat Tuhanmu, berkat nikmat Tuhanmu, ya, jadi sekali-kali Rasulullah SAW ini bukan orang yang gila seperti tuduhan yang berat yang telah diberikan oleh orang-orang kafir, ya. Okey, jadi di sini, ya, um, tazakurnya, ya, kepada saya, dan saya nak kongsikanlah, ya, kepada sahabat-sahabat semua. Jadi betapa banyaknya nikmat, betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kita hendaklah bersyukur. Bersyukur dalam hati ni, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan atas nikmat dia, ya. Nikmat Islam, kita lahir dalam orang Islam. Bayangkan kalau kita lahir bukan orang Islam, macam mana kita nak grab Islam ini, ya. Dan kita ada lagi iman, ya, mungkin tebal nipis, dan iman kita ni dia turun naik lah, ya. Jadi tebal nipis macam mana kita, tapi insya Allah iman itu kita masih lagi pegang. Dan yang paling penting, nikmat-nikmat yang tertinggi lah, ya, antara nikmat-nikmat yang lain itu adalah kesihatan. Kadang-kadang kita tak perasan kesihatan apa. Kita selalu kata kesihatan jasmani. Oh, aku ni kecil manis lah, darah tinggi lah, jantung lah, gitu gini dah. Tetapi kita tak nampak kesihatan rohani kita, kesihatan akal fikiran kita yang waras itu adalah amat besar nikmatnya. Okey, jadilah ni hendaklah macam saya lah, kita sedar bahawa kita lagi masih ingat lagi, ya, walaupun kita dah senior-senior, mudah-mudahan, ya, kita akan dipelihara hari tua kita, yang tidak nyanyuk, tidak menyusahkan anak-anak, ya. Itu maknanya akal kita yang masih waras. Okey.
Jadi kita ni sebanyak menjaga kesihatan jasmani. Saya lah ya menjaga kesihatan jasmani saja maknanya exercise lah apalah macam tu kita fikir jugalah kan. Makanan-makanan pun kita halang ya kita sukat makan makanan yang kita rasa tak boleh untuk diri kita makan tapi ambil sikit aja kan. Jadi kita kena titik beratkanlah ya makanan yang bersih ya makanan yang halal tahu puncanya daripada mana kita subhah. Saya pernah terbaca ya dalam sosial media yang beliau menyatakan ya ayam ayam itu adalah bahan makannya adalah dia kata ada beberapa persen daripada khinzir. Jadi menyebabkan saya tersentak. Jadi lah ni kita kena carilah ya ayam-ayam organik sebenarnya. Itulah yang paling merungsingkan kita. Dan selain daripada jasmani, kita nak jaga juga rohani ya, rohani kita yang maknanya kita nak dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat malam ya, sentiasa membaca Al-Quran ya dan juga kita inilah sesuai lah memang tepat benar lah rumah mengaji kita ni ya dengan motto kita, vision kita baca, faham dan amal Al-Quran. Jadi dan juga kita beramal lah ya, beramal sebab doa-doa ni dia kena lama kita amalkan. Sekurang-kurangnya 40 hari ke bertahun-tahun beramal dengan doa-doa. Ya, doa-doa yang melibatkan jasmani, rohani ya, seperti amalan-amalan kita di pagi-pagi hari dalam munajat ini. Alhamdulillah ya. Okey, kemudian ayat yang ketiga. Jadi ayat yang ketiga ni sesungguhnya dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang tidak putus-putus. Ya, ini ditujukan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, uh, Rasulullah SAW ya dia berdakwah walaupun biarpun mana penentang-penentang beliau ya mengatakan gila. Jadi saya rasalah dakwah kita ni tak seberat dakwah Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat ya. Kita kita ni dah ada sikit-sikit kita dah down kan. Jadi kita hendaklah anulah ya kena kuat kuat mental kuatkan rohani kita dan nak kuat mental nak kuat rohani kena kuat fizikal ya jangan lupa. Jadi di sini walaupun Rasulullah ya selama hampir 1400 tahun ya jadi insya-Allah beliau akan mendapat pahala yang tidak putus-putus ya bayangkan kalau tidak ada Rasulullah SAW ya macam mana ya kita sekarang ini. Jadi pahala akan mengalir tidak putus-putus kepada Nabi Muhammad SAW juga para sahabat ya. Jadi di sini apa yang saya nak kongsikan cara beramal adalah cuba usaha kita hendaklah berusaha tak ada cuba-cubalah ya usaha menyokong atau membantu gerakan agama Allah. Walaupun peranan kita sekecil mana, walaupun peranan kita katakanlah sekadar menjadi jurucakap, menjadi MC ke, menjadi penulis ataupun menjadi buat paperwork ke, ya, bagi meneruskan perjuangan para nabi, sahabat, baginda dan ulama-ulama yang seperti dalam rumah mengaji ini, insya-Allah. Ya. Dan satu lagi lah macam kita orang biasa. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW ya Allah dah janji ya kepada Nabi kita ya Allah telah bersumpah sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jadi macam mana dengan kita? Ya, saya rasa tazakur lah ya. Macam mana dengan kita? Apa yang kita perlu buat supaya kita ya kalau tak sama pun sikit-sikit lah ya ada meh-meh ataupun adalah ya bau-bau ya macam kalau kita kena macam Rasulullah tapi taklah kita orang yang biasa ni kan. Ah, jadi dengan caranya ada tiga lah perkara yang seperti yang kita tahu kan yang kita dah tahu dah benda ni sebenarnya untuk memperingatkan sahaja. Okey, jadi ada tiga mengejar ataupun kita nak memberikan ilmu yang manfaat kepada keluarga dan masyarakat. Ah, jadi kita ni menjadi orang yang memikirkan masyarakat, memikirkan anak-anak kita. Ya, kita tak bolehlah fikir diri kita sahaja, tetapi macam mana anak-anak kita, iman itu tidak boleh diwarisi. Ya, okey. Jadi di sini
kita cubalah ya memberikan ilmu. Kalau cikgu-cikgu tu mungkin insya-Allah lah dah jadi cikgu ya 30 tahun berapa tahun ni, banyak ilmu-ilmu bermanfaat ya. Tapi amalan itu hendaklah kita teruskan. Okey, insya-Allah cuba cari ruang mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita sebar luaskan ya kepada keluarga kita, kepada orang ramai. Terutama sekarang ni banyak ya social media, platform social media, walaupun sepatah perkataan ya. Kita tengok Datuk ya, Datuk pengurusi mengaji kita selalu berkongsi berkongsi ni lah ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Okey. Dan yang kedua sedekah jariah. Sedekah jariah lah ya, kita perbanyakkan sedekah jariah. Yang paling senang adalah kita pergi masjid ya, sedekah subuh. Masukkan dalam tabung. Tapi kita gerakkan masjid itu. Jangan kumpul duit banyak-banyak ya tanpa memberi manfaat kepada orang lain. Saya suka dengan Masjid Kadok. Masjid Kadok mereka dapat banyak duit tetapi mereka akan sedekah sana, sedekah sini ya, bagi kepada orang-orang miskin ya. Jadi bagi beras ya. Kalau anak-anak nak pergi universiti, mereka akan panggil. Jadi kita nampak, bila kita nampak apa-apa kebajikan yang mereka buat, maka orang ramai sebenarnya itu adalah satu macam suatu iklan untuk orang lagi nak menabung ke Masjid Kadok. Okay. Tahniah Masjid Kadok. Lepas tu hendaklah kita cuba didik anak kita ya, sebab itu adalah saham kita, anak-anak yang soleh. Ya, anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan ya ibu bapa mereka supaya Allah ampunkan dosa ya. Okey. Ayat 4 ya, kena laju sikit banyak ni 33 ayat. Okey, ayat 4, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Terpisan kepada apa tu, terpisan kepada dakwaan hinaan orang-orang yang menekan dia gila tu. Gila apanya? Akhlak mulia. Kalau orang yang berakhlak mulia ni memanglah ya takkan gila. Jadi Allah ya telah berjanji ya, memang ya Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang akhlak yang mulia. Okey. Jadi di sini uh, adalah ya yang saya kongsi itu ya. Jadi di sini Rasulullah ni dia memang orang yang sabar. Semasa berdakwah ya, orang kata dia gila pun dia menahan cabar, menahan marah. Tak ada nak mencerca balik dan sebagainya. Ya, okey. Ada dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah ketika beliau menceritakan, ni beliau menceritakan ya, Nabi kata nabi-nabi dan nabi-nabi yang banyak. Kita nak tengok macam mana akhlak Rasulullah ni. Ya, dia dipukul. Ah, Nabi tak beritahu dia, tapi Nabi kata ah, ah, antara nabi-nabi. Sebenarnya benda ni dia yang kena ya, dia cerita cerita Rasulullah. Dia dipukul oleh kaumnya ya sampai berdarah-darah. Ni cerita Rasulullah berdakwah di Taif ya. Mereka melontarkan batu dan sebagainya lah. Sehingga berdarah. Maka disapunya darah yang mengalir di wajahnya itu, lalu dia berdoa. Ah, Jadi, ya Allah, ampunkanlah kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Bayangkan kita, kita ni sedikit Allah jentik dengan hinaan dan cecaan, melenting tak sudah-sudah. Tak maafkan kamu, jumpa di akhirat. Jadi kita tengok Rasulullah punya akhlak, ya. Malah mendoakan, mendoakan, ya. Okey, dan satu lagi hadis saya berkaitan dengan akhlak Rasulullah ini adalah akhlak Al-Quran. Okey. Jadi kaedah beramal di sini ya, kaedah beramal maknanya di sini Rasulullah dia tidak berbangga diri. Dia tak beritahu pun bahawa yang apa yang dia cerita tu dia sebut Allah, Rasulullah sebut nabi dari nabi-nabi. Sebenarnya itu adalah Rasulullah. Jadi di sini Rasulullah ni dia bersikap rendah diri, tiada bangga diri. Oh, kalau kita kalau saya lah. Oh, itu saya tu. Macam tu. Okey, tu saya tu. Jadi bersikap rendah diri. Ingat, kita ni sentiasa merendahkan diri. Siapalah kita sebenarnya, ya? Siapalah kita? Hamba Allah pun entah layak atau tidak kita ni. Okey, memberi maaf walaupun disakiti. Ini memang sukar, memang payah. Kita manusia biasa, ya, yang banyak dosa ini, ya. Memberi maaf walaupun disakiti.
Yang inilah yang berdendam, ya, masuk dalam FB, beritahu itu, beritahu ini, ya, dedahkan aib-aib orang lain. Inilah yang sebab tidak memberi maaf apabila disakiti. Tetapi Rasulullah memberi maaf walaupun disakiti. Ya. Dan Rasulullah menahan marah. Ini juga payah nih, nak menahan marah. Menahan marah. Bila kita marah, syaitan dah masuk dalam badan kita. Jadi kita ambil air semayang kan, ataupun kita solat dan sebagainya, membaca Al-Quran ya. Lepas tu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang kita perlu sebar luaskan kepada masyarakat kita. Jangan berdendam. Jangan nak orang nak bunuh, kita pun nak bunuh juga. Maknanya cara-cara kita bukan diserahkan kepada pemerintah. Okey. Dan mendoakan. Jadi kita sentiasa mendoakan. Jadi insya-Allah ya, dengan doa, dengan akhlak kita yang baik akan menarik mereka menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Okey, ayat 5. Ayat 5 ke engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Jadi di sini ya, maknanya di sini kebenaran akan ternyata. Kebenaran itu ya akan terserlah, lambat laun juga ya akan dilihat, ya akan orang lain semua akan nampak. Engkau melihat dan mereka juga akan, siapa yang gila, siapa yang terganggu fikiran. Jadi di sini kita beri banyaklah bertaubat, beristighfar, dan kita hendaklah berhati-hati. Ya, sebab kita ni sebenarnya kena bersyukur. Banyak aib kita yang Allah tutup. Cuba kita renung balik. Banyak aib-aib kita yang Allah tutup. Maknanya di sini ya kita kena ingat, balasan di dunia kita rasa perit dah. Ya, tetapi balasan di akhirat lebih-lebih lagi ya akan dibentangkan dengan di pada masyarakat, akan diperlihatkan suratan amalan keteramainya orang masa tu. Ya, jadi hendaklah kita banyak bertaubat dan beristighfar. Ayat ke-6, siapakah orang yang gila di antara kamu semua? Okey, jadi di sinilah ya. Uh, Kelak kita tahu siapa sebenarnya yang gila. Okey. Jadi di sini kita boleh lihat surah Al-Qamar ya, ayat 26. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi, sombong. Jadi kita hendaklah bersabarlah ya, bersabar, dan kita hendaklah dalam berdakwah, bersabar dalam berdakwah, dan kebenaran itu akan terselah. Keburukan tidak akan dapat menutupi kebenaran. Banyak dah kita tengok ya, contoh-contoh malah kerajaan-kerajaan kan yang tumbang yang selepas beberapa tahun dan terbongkar berbagai-bagai perkara-perkara buruk yang mereka lakukan. Okey. Ayat 7. Ayat 7, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey. Jadi sesat di sini, sesat. Jalan kita nak doa adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni senang ya kalau kita nak pergi kepada destinasi. Dia tidak ada bengkang-bengkok, tidak ada ranjau ya. Makna jalan yang sesat ini, jalan yang tidak lurus ini ya, seperti dalam surah Al-Fatihah tu dia mestilah penuh dengan onak dan duri ya. Kadang-kadang ada lumpur, ada kaca, ada sampah ya, yang menyebabkan kita akan tersasar ya, daripada objektif kita untuk menuju ke syurga ya. Okey, dan Allah lah yang memberi petunjuk. Ya, okey. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang berfikiran waras ya, dan mempunyai cita-cita mulia dan berpandangan jauh. Nak buat sesuatu itu kena fikir habis dulu. Ya, jadi kita naklah waras fikiran kita ya, dan kita ada pandangan jauh, sebab apa yang kita laksanakan itu dia ada circle dia. Ya, dia ada circle, maknanya apa-apa tindakan kita itu dia akan patah balik kepada kita, kesan dia. Sama ada short term ataupun long term. Malah kadang-kadang loop dia itu akan berpusing-pusing. Okey. Jadi di sinilah ya, maka kita kena berfikir waras. Apa benda yang kita buat itu, tindakan kita terfikir. Okey, long termnya akan jadi macam mana? Jangan kita berfikir tidak waras, ikut tubik mulut nak kata apa, nak buat ke apa. Okey. Berhati-hati jangan. Satu lagi kita kena berhati-hati, jangan terpesona apa yang nampak di depan mata. Inilah dunia sekarang.
Dunia sekarang syaitan telah membuatkan kita yang baik itu nampak buruk, dan yang buruk itu nampak baik. Dengan adanya platform-platform seperti TikTok dan sebagainya, kalau kita tidak gunakan, maka hancurlah kita. Ya. Okey. Jadi di sini depan mata tu kita kena fikir juga, kita fikir akibat dan sebagainya. Okey. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan. Jadi ini ayat 8 dan ayat 9 ya. Allah melarang apa yang diingini orang-orang yang mendustakan. Jadi apa benda sebenarnya ya? Apa yang Allah larang dan apakah yang tidak boleh kita lakukan? Okey. Jadi di sini ya, orang-orang kafir jahiliah ya, dia orang dah macam uh, apa tu, macam otak mereka, mereka ni dah macam akal fikiran tu dah jam dah. Sebab apa? Buat macam-macam pun Rasulullah tidak berhenti berdakwah. Diberikan uang ya, diberikan perempuan yang cantik dan sebagainya, diberikan kedudukan. Tetapi Rasulullah tetap berdakwah, menegakkan kebenaran. Maka ya, mereka berjumpa Rasulullah. Berjumpa Rasulullah untuk supaya apa ni, bekerjasama lah, berkompromi. Okey. Maknanya di sini win-win situation lah kalau kita sebut sekarang ni. Ya. Okey. Jadi berkompromi maknanya nak berdamai. Nak berdamai, rasa tak boleh pergi dah. Nampak di situ mereka telah celaru dah ya. Jadi pemuka Quraisy lah ya datang berjumpa Rasulullah SAW, beberapa orang ya datang. Ya Muhammad, marilah kita berdamai. Jadi marilah kita berdamai. Kami bersedia dia kata kami bersedia menyembah apa yang kamu sembah. Ah, tetapi ada syarat. Kompromi ini ada syarat. Tetapi engkau pun hendaklah menyembah apa yang kami sembah. 2 tahun sembah Tuhan dia, 2 tahun lagi sembah Tuhan yang Esa. Jadi ada kompromi. Jadi ini kita boleh tengok juga dalam surah Al-Kafirun. Ya. Dalam surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Ya, ada 6 ayat. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, selepas itu datanglah surah ini ya. Selepas peristiwa pemuka Quraisy berjumpa Rasulullah, dan aku bukan yang ketiga, aku bukan penyembah apa yang aku bukan penyembah apa yang engkau sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tak ada kompromi, tak ada win situation di sini. Ya, berkaitan dengan akhlak. Okey. Jadi kaedah beramal lah di sini ya. Untuk anak-anak kita, untuk kaum keluarga kita, kita kena jaga dulu. Makanya di sini soal akidah ni ya tak ada kompromi. Dia tak ada selanja, dia kena digital, zero ataupun satu, sebab akidah ni melibatkan satu bundle. Ya, tak adalah sikit-sikit ke macam mana ke, tak. Ya, kalau percaya percaya, tak percaya dah keluar daripada akidah. Okey, jadi kita kena teguh, tegas dalam soal akidah, terutama anak-anak kita. Perhati sangat game-game anak-anak kita yang main tu. Ya, adakah dia menyeleweng daripada akidah? Kita awasilah ya. Sekarang ni berleluasa game-game yang menyeleweng, yang akan menyebabkan jalan yang bengkok, bukan ke arah jalan yang lurus. Dan kita hendaklah jangan terpedaya dengan rayuan dan pujukan syaitan yang sentiasa melihat dan ingin kita menjadi keluarga mereka di uh, neraka. Okey. Ayat ke-10, banyak lagi ni. Ayat ke-10, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah lagi yang hina. Okey. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran ini ya, mereka ni suka bersumpah. Bersumpah lillahi, macam tu. Sebab mereka ni memang lemah dan mereka tak yakin dengan diri mereka, apa yang mereka bawa, Tuhan ramai, Tuhan berhala, ya. Jadi mereka nak suruh orang mempercayai cakap mereka, nak menegaskan lagi kebenaran kononnya, maka mereka selalu bersumpah.
Mereka selalu bersumpah untuk meyakinkan orang lain, padahal diri mereka pun sendiri tidak yakin. Ni contohnya ya. Uh, yang mengatakan iaitu merujuk kepada Walid Al-Mughirah. Beliau adalah seorang yang terkemuka di Mekah dan kuat menentang Rasulullah. Anaknya bernama Khalid Al-Walid, panglima perang terkenal. Dia telah nampak kebenaran. Sebenarnya dia nampak kebenaran Al-Quran. Tetapi oleh kerana Abu Jahal nak jaga kedudukan, nak jaga nenek moyang punya apa ni uh, anutan ya. Maka dia tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi habit mereka ni orang selalu bersumpah, ya, sumpah yang kosong, ya, yang pendapatnya ataupun fikirannya tidak ada nilai. Okey. Okey, jadi di sini kaedah beramal. Jadi kita, saya rasa dalam masyarakat kita pun ada juga ni sumpah-sumpah ni ya. Tetapi jarang lah, kurang lah ya. Jangan mudah percaya pada sesiapa yang suka bersumpah. Ya, maknanya bersumpah untuk membela diri, ya, untuk menyembunyikan kejahatan mereka atau mempercayai mereka, ya. Dan kita ni kalau boleh janganlah ya, menjadi orang yang suka bersumpah, dan saya rasa dalam circle kita tak ada orang yang macam ni. Okey, ayat 11. Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah, hasutan. Ini dah adalah sikap orang-orang yang penentang, ya. Orang-orang yang tidak mempercayai Rasulullah dan tidak mempercayai Al-Quran. Mereka ni suka mencaci, suka menyebar fitnah, menghasut, ya. Dan mereka nak memecah belahkan, ya, orang ramai. Ini berlaku banyaklah dalam masyarakat kita sekarang ni, ya. Jadi kita ni, saya lah ya, jangan kita nak mencaci. Kita rasa kita ni dah baik, terbaik. Bukan ya. Jadi kita hendaklah, janganlah kita menghina, mencaci orang. Kita rasa kita lah yang terbaik ya. Ini syaitan dah ganggu kita. Janganlah kita menyebarkan berita yang belum tahu punca benarnya. Sebab senang sekarang ni, nak sebar berita di ujung jari saja. Tekan saja link-link apa, sebarkan saja. Amat mudah. Ya. Okey. Dan jangan menjadi batu api lah. Nak jadi batu api, nak mengadu domba, ya, supaya orang berpecah belah dan supaya orang suka pada dia, supaya orang menyokong dia. Ya, janganlah. Ya, untuk diri saya. Okey. Ayat ke-12. Allah terangkan lagi, ya, Allah memberi peringatan kepada kita lagi, yang sering menghalangi, bukan saja dia mencaci, menghina apa semua ya, bersumpah yang tidak betul, memecah belahkan, tetapi mereka ini yang sering, maknanya selalu, yang sering menghalangi. Ini adalah amalan-amalan mereka, habit mereka. Ah, Betapa beratnya akhlak mereka ya. Sering menghalangi amalan-amalan kebajikan. Orang nak buat baik halang. Tak payahlah buat gitu, buat gini-gini lah. Buang duit, membazir aja ya. Ah, dan melanggar hukum. Itu memang salah, mereka melanggar hukum-hukum agama ya. Dan mereka ini adalah pendosa. Jadi dah banyak sangat ya, apa tu dia punya uh, akhlak-akhlak yang keji ni, maka mereka adalah seorang yang pendosa dah. Dan yang banyak menghalangi perbuatan baik. Jadi orang nak buat baik dia halang. Malah mereka menabur perkataan fitnah, tabur duri-duri lagi dekat jalan-jalan. Okey, kalau kita ambil duri dan kayu-kayu tu kita buang, dan untuk orang mudah lalu lalang di situ, tapi mereka tidak. Ya, okey. Itulah sikap, ya, sikap orang-orang pendusta ini, seorang yang ingkar. Jadi kaedah beramal yang boleh saya kongsikan untuk diri saya, kita sentiasa menyokong kepada apa-apa gerakan untuk memperkukuh ummah. Macam rumah mengaji dan macam banyak lagi ya. Banyak lagi gerakan-gerakan yang memperkukuhkan ummah ni, kita kena menyokong. Ya, kita kena bersama-sama dengan tim ini, ya, dan berusahalah bersungguh-sungguh menjadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa, yang berhati-hati. Orang yang bertakwa ni dia amat berhati-hati ya. Tengok dosa pahala, berhati-hati. Dia ada insurans, mulut dia ada insurans, yang tidak bercakap ikut-ikut dan saja ya. Okey, dengan menjaga hukum-hukum Allah, buat kebaikan, tinggalkan segala larangan. Okey, ayat yang ke-13. Yang bersikap kasar. Satu lagi akhlak buruk ya, kepada orang-orang yang menentang Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang menentang Al-Quran, orang-orang yang menentang kebenaran ini, bersikap kasar.
Sebab itulah kita, Rasulullah dan kita semua ya, kita boleh tengok lah ya, orang yang bersikap lemah lembut, yang lemah lembut tak semestinya kalah ya. Kita boleh tegas. Lemah lembut dengan tegas tu berbeza, berbeza. Ketegasan tu dari sudut tindakan. Okey. Jadi bersikap kasar. Orang-orang jahiliah, orang-orang yang pendosa ni memang kasar. Sebab mereka makan pun tak jaga kan, makan halal haram ikut dan aja, banyak dosa, hati mereka hitam. Dan memanglah ya mereka terkenal dengan kejahatan. Orang jahat ni selalunya dia kasar. Ya, orang-orang yang beriman ni dia soft, cakap lembut, tidak menyakiti dan sebagainya lah ya. Ni banyaklah apa yang saya share di sini. Dia ada juga ada hadis ya. Dan saya nak laju sikit. Pani boleh baca sendiri. Jadi dalam pergaulan, ini untuk saya lah ya. Dalam pergaulan ni kita kena bukan nak pilih bulu tak, bukan. Kita kena pandai pilih circle. Pilih circle. Kalau boleh kita ambil circle-circle yang positif. Kalau circle yang negatif tu kita ikutlah nasihat ataupun peringatan daripada Allah SWT dalam surah Al-Kahfi. Sembunyikan dalam gua, duduk dalam gua dulu sementara. Okey. Jadi di sini kita bergaul pilih circle yang positif, aura yang positif. Sebab kalau aura positif kita akan jadi positif. Kalau aura yang negatif kita akan menjadi negatif ya. Mereka akan tarik kita. Jadi dan oleh itu kita banyak bertaubatlah ke atas dosa kita dan kepada Allah. Dosa kepada Allah maknanya nak kata mudah taklah ya, tetapi kita boleh mohon kepada Allah ya, bangun malam, solat dan sebagainya. Tetapi kalau dosa sesama makhluk ya, itu agak sukar. Ada setengah daripada tu yang saya baca yang dalam buku-buku tafsir. Dosa dengan makhluk ni, kalau makhluk itu katakan seseorang itu meninggal, kita kena cari dia punya waris terdekat dia dulu. Gitu. Dan banyaklah lagi ya kalau kita nak minta maaf secara umum kita tak payah sebutkan kan macam. Okey, ni satu bab pula ni cara kita nak bertaubat dan mohon ampun dosa sesama makhluk ya. Ayat yang ke-14, adakah kerana ia seorang hartawan dan ramai anak pinak? Jadi selalunya kita nak follow seseorang walaupun mereka itu adalah seorang yang orang yang apa tu yang berakhlak buruk, yang penentang, yang tidak mengikut hukum-hukum Allah. Tetapi oleh kerana mereka itu orang hartawan, ya, ramai anak-anak berpengaruh, maka kita pun follow juga. Apa yang mereka sebut semua ya yes yes. Walaupun kebenaran itu diseliputi dengan keburukan. Ini banyak berlaku ni. Ini memang banyak berlaku di sini. Ya, jadi di sini ya, kaedah beramal lah untuk diri saya. Jadikanlah kekayaan kita, rezeki kita, dan anak pinak kita yang ramai, yang hebat-hebat itu, ya, adalah sebagai sumber kekayaan kekal di akhirat. Kita tak nak sumber kekayaan kita yang di dunia ni yang tak kekal. Jadi kita jadikan ya kekayaan anak-anak kita yang ramai, yang hebat-hebat, yang pakar situ, pakar sini ni sebagai suatu amal jariah, sebagai sumber kekayaan kita di akhirat nanti. Okey, ayat yang ke-15, Masya Allah, panjang lagi. Apabila dibacakan kepada ayat-ayat keterangan, mereka berkata, ni dongeng-dongeng semua ni. Jadi dongeng-dongeng. Jadi di sini kita teruskanlah amalan kita. Teruskan amalan kita. Kita dalam bulan Ramadan, ya, kita habis satu juzuk, habis satu Al-Quran kan. Tetapi bila habis, ini saya lah, bila habis Ramadan kita tidak meneruskan, yang tidak meneruskan amalan-amalan ini. Jadi hendaklah kita teruskanlah ya. Okey. Ayat 16. Orang yang bersifat demikian akan didedahkan kehinaan. Orang-orang yang bersifat yang menjadi menolak kebenaran, ya, menghina apa Rasulullah dan sebagainya, akhlak-akhlak yang buruk tadi, orang bersifat demikian akan didedahkan kehinaan. Mereka akan didedahkan kehinaan di dunia lagi. Ya, bukan malah di akhirat kita tak tahu lagi berat lagi. Kami akan adakan tanda di atas hidung mereka. Okey, jadi di sini kalau ikutkan kalau dalam kita seharian macam ni dalam masyarakat ya, maknanya orang kata hidung tinggi lah, hidung tinggi kan, hidung tinggi ni dia sombong sikit, itu tanda lah tu, ya sedikit tanda, tanda maknanya ke atas orang-orang yang akhlak yang kurang baik. Okey, sombong tak boleh sombong kan. Macam tu juga ada dalam
ayat lain ya, dalam ayat akhir surah Al-Fat, tanda-tanda orang yang beriman. Jadi Allah Allah memberi peringatanlah kepada kita ya, tanda orang beriman pula macam mana. Jadi pada wajahnya. Jadi boleh tengoklah balik ayat surah Al-Fat ayat akhir ya, pada wajahnya. Tetapi pada orang-orang yang menolak kebenaran ni, tanda dia pada hidung. Okey. 17 sikit lagi ya, maaf ya, 17. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana. Ha, sebagaimana kami timpakan tuan-tuan ni kebun. Ketika orang-orang itu bersumpah mereka akan memetik buah. Okey. Jadi di sini Allah buat perbandingan lah ya. Jadi Allah kata mereka ni akan ditimpa bala bencana. Ha, jadi kita ya, macam perumpamaan yang seperti pekebun tadi. Ya, pekebun itu ya nak petik buah dia ya, hasil tuaiannya ya, bincang-bincang dah ya besok macam tu ya, maka Allah akan bagi bencana. Bagi pengajaran di situ. Okey. Jadi di sini ya, perancangan-perancangan yang kita buat itu ya, jadi serta mereka tidak menyebut pengecualian. Jadi mereka nak kita nak buat sesuatu, kita nak buat sesuatu tu kita kena ada pelapik kita, iaitu insya Allah. Tetapi pekebun-pekebun ini dia yakin tak ada pergantungan kepada Allah. Besok ni kita mesti nak apa tu, nak tuai kita punya hasil buah-buahan. Kita pergi senyap-senyap ya, takut nanti orang miskin minta kepada kita. Jadi niat jahat tu, niat tak baik tu dah ada. Jadi bila niat yang tak baik tu ada dan pergantungan kepada Allah pun tak ada, maka Allah akan turunkan bala. Dan okey. Jadi di sini maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu. Mereka sedang mereka tidur. Mereka berbincang ya, dan mereka tidur nak bangun pagi esok. Maka Allah turunkan bala ke atas kebun mereka. Masa mereka tengah tidur. Ha. Jadi apa yang kita plan, ya, apa yang kita plan atau laksanakan ya, kita hendaklah plan molek, kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan usaha kita itu kepada Allah ya, dari kita bersungguh-sungguh. Jadi dan jangan lupalah insya Allah itu kena ada dan kita kena berdoa. Untuk ayat 20 pula, lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Jadi kebun binasa habis semuanya ya. Okey. Sampai hitam lah ya. Ada yang menyatakan bahawa daripada hadis-hadis yang dah hitam kebun itu. Jadi kaedah beramal takutlah kepada Allah akan balasan ke atas dosa atau kezaliman yang dilakukan, kerana Allah boleh menghukum. Ya, Allah boleh menghukum kita di dunia lagi. Ini yang paling kita takut, dan di akhirat lagi kita takut. Ya, jadi banyaklah kita beristighfar ya, walaupun setiap denyutan nadi kita yang kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat 21. Kemudian ni dah ni pagi-pagi lagi. Pagi-pagi. Kemudian pada pagi-paginya mereka memanggil antara satu dengan lain. Dia ada satu grup, satu family yang kaya raya, yang ada kebun kan. Pagi-pagi hari lagi lah ya. Kalau macam kita gelap, tak cerah lagi tanah tu. Pagi-pagi dah nak pergi dah. Nak pergi dah ni ya. Ah, tapi mereka silap. Jadi semangat mereka tu betul. Sukalah kerana nak menuai hasil ni. Okey. Jadi buat senarai semak ke atas sesuatu projek yang akan dilakukan. Kita banyak buat projek kan. Kejayaan yang diharapkan hendaklah kebergantungan kita kepada kurniaan Allah. Bukan kerana kehebatan kita. Mereka lupa. Dia tak ingat. Dia tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki tu. Ayat ke-22. Okey, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu. Kalau betul-betul kamu mahu memetik buahnya. Ni antara mereka tu saya pesan memesanlah. Kita kena pergi pagi-pagi lagi ni nak petik buah ni. Okey. Jadi rezeki yang Allah kurniakan taklah bersedekah. Mereka ni nak pergi pagi-pagi sebab apa? Takut dengan orang-orang miskin. Orang miskin ni takut dia nampak nanti ya, takut kena bersedekah pula, kena bagi. Jadi kurang pula rezeki yang didapat tu. Jadi rezeki yang dikurniakan Allah hendaklah bersedekah atau mengeluarkan zakat ya, kerana dalam rezeki kita ni
ada hak orang lain. Jadi kita tak boleh tamak, tak boleh haloba. Lepas dapat pensyen, lepas dapat gaji apa tu, sedekah-sedekah lah ya kepada anak cucu dan sebagainya. Okey, jadi kita tak ada tanah, tak ada kebun, tapi kita ada pensyen. Okey. Ayat 23, lalu berjalanlah mereka sambil berbisik-bisik. Jadi nak pergi ke kebun tu, nak ramai-ramai nak petik buah ni, gelak-gelak lagi ni. Bisik-bisik. Dia bisik-bisik. Hmm. Ayat 23, 24. Pada hari ini, janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun kita. Kita pastikan tak ada orang miskin ni mari nak meminta-minta kat kebun kita ni. Bisik-bisik. Okey, macam tu. Ya, niat jahat mereka tu dah ada kat situ. Ya. Okey. Jadi, cuba elakkan perangai berbisik-bisik ni. Ya. Saya rasa ada jugalah, tapi tak ada, dah tak ramai dah sekarang. Cuba elakkan perangai berbisik-bisik dalam ayat ataupun dalam orang ramai. Sebab bila orang yang berbisik-bisik, kita ada macam orang sebelah je ada ragu, muka aku ke apa ke, satu timbul satu fitnah. Atau keraguan pada orang lain. Dan seharusnya kita ajaklah orang lain ke arah kebaikan. Ya, bukannya kita sama macam mereka. Sebab itulah ya kalau kita tidak mengajak ke arah mencegah kemungkaran, ke arah kebaikan, maka bala akan menimpa. Okey. Jadi bersifat pemurah ya dan kepada orang miskin. Kemudian ayat ke-25, dan pergilah mereka pagi-pagi tu dengan kepercayaan yang dia yakin ya, tidak ada pergantungan kepada Allah ni. Yakin bahawa diri mereka hebat ya, mereka berkuasa, maknanya mereka akan menghampakan fakir miskin dari hasil pun tak nak bagi langsung ya, kedekut, tamak, haloba. Okey ya. Jadi kaedah beramal ni janganlah sombong dan menghina orang miskin dan janganlah kita kedekut ya. Okey, insya-Allah ayat 26. Sebaik-baik sahaja mereka melihat dengan semangat berkorban ni ya, tak nak bagi pada orang miskin dan sebagainya ni, mereka mereka sampai je kat kebun tu, mereka pun kita ni sesat ni. Bukan kebun kita ni. Sebab mereka terkejut tengok kebun mereka dah jadi hitam. Jadi di sini kaedah beramalnya kita naklah menerima qada dan qadar. Dan insaflah atas kesalahan yang kita telah lakukan. Ayat 27. Setelah mereka memperhati, dah tengok sekali lagi ni. Tak puas hati lagi, diingatkan salah kebun. Setelah mereka perhati dan teliti, mereka berkata, tengok molek, rasa tak salah dah. Tidak, tidak. Kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita. Dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Jadi nampak caranya dia ada yang dah insaf dekat sini. Dengan kesalahan. Okey. Jadi hendaklah kita insaf dan bertaubat atas kesalahan yang telah kita lakukan. Dia dah perasan dah. Dah perasan dah. Ya, Allah telah membalas mereka di dunia lagi dengan niat-niat buruk mereka tu. Ayat 28, berkatalah orang yang bersikap adil. Ada juga yang bersikap adil di antara mereka. Yang baiklah, yang ada hidayah. Bukankah aku telah katakan kepada kamu, ya, semasa kamu hendak menghampakan orang fakir miskin dari kekabuannya, amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah. Okey. Jadi di sini adalah ya dalam kelompok itu orang yang boleh menasihati, orang yang terbuka yang diberi hidayah. Okey. Jadi di sini saling nasihat menasihati. Jadi kita jangan takutlah ya, cara nasihat menasihat itu kena dia banyak cara. Jangan cara mengaibkan orang lain berdepan. Dia banyak cara, banyak kaedah. Kita pilih kaedah yang paling tepat ya kepada seseorang itu ya. Jangan nampak kita ni hebat pandai ya. Okey. Saling nasihat menasihati, tegur menegur ke arah kebaikan untuk mengelakkan bala yang menimpa pada semua orang. Sebab kalau ada bala, semua orang akan Allah berikan ya, Allah jentik. Okey, 29. Mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sedarlah dah ya. Ah, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Mereka perasanlah mereka ni adalah orang yang berdosa ya, sebab rezeki tu ya tidak nak dikongsikan, malah nak sorok dan tak nak bagi kepada orang fakir miskin. Maka
ya, maka eloklah kita memperbanyakkan tasbih lah ya kepada Allah apabila menyadari kita ni melakukan kesalahan. Kita berbalik kepada Allah dan kita sentiasa mengingati Allah. Ayat ke-30 ya. Kemudian setengahnya menghadap yang lain. Bercakap-cakap lah ya. Maknanya menghadap sesama, buah-buah bersama-sama dekat kebun yang telah hancur tadi. Sambil cela-mencela. Ada lagi antara golongan-golongan yang ada lagi orang-orang yang insaf, yang duk pesan memesan. Ada lagi yang tak puas hati ni. Saling tuduh-menuduh, cela-mencela. Maknanya dia menyalahkan ya kepada antara satu sama lain. Masih lagi tidak insaf. Ada lagi. Ini biasalah kan dalam masyarakat kita. Jadi dia cara beramal, jangan kita saling salah menyalahkan. Kalau kita buat sesuatu projek, sesuatu program tu agak agak tidak ada sambutan ataupun agak tidak mencapai objektif kita, jangan kita nak salah menyalahkan. Sebaliknya kita buat postmortem bermesyuarat, ya baiki apa kelemahan kita, apakah perlu yang kita buat, ya bersama-sama. Okey, ayat ke-31, mereka berkata, uh, aduhai celakanya kita. Ni insah ni, ni orang yang insah lah ni. Dia balas balik yang tuduh-menduduh tadi kan. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sini Allah memperingatkan kita bahawa celakalah, amat tidak beruntunglah. Ya, orang-orang yang melampaui batas, yang memikirkan diri sahaja, yang tidak mahu bersedekah, tidak mahu memikirkan kesusahan orang miskin yang banyak keperluan mereka, yang tidak ingin membantu. Jadi berani dan tidak sombong. Ni kita kena berani dan tidak sombong. Mengaku kesilapan. Mengaku sahaja kesilapan. Setengah orang dia ego ya, tidak mahu mengaku kesilapan. Ah, Tidak mahu mengaku kesilapan diri sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Okey, jangan mengaku saja kesilapan tanpa berusaha untuk memperbaiki. Okey, ayat 32, semoga Tuhan kita semoga Tuhan kita dengan sebab kita maknanya kita telah mengakui kesalahan, bertaubat, menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada apa yang telah Allah ambil. Mati anak kita seorang, cucu mati kita seorang, insya-Allah ya kita redha, kita bertaubat, semoga Allah gantikan yang lebih baik daripada apa yang telah Allah ambil. Jadi kebergantungan, cara beramal apa yang insya-Allah ya kita nak lakukan. Ingat ya kita kena kebergantungan dan pengharapan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini yang perlu kita jaga sangat hati kita. Dan kita naklah bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat yang terakhirlah pada pagi ini ya, iaitu demikianlah azab seksa dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi ya. Jadi mereka telah merasa azab seksa yang Allah berikan kepada mereka hanya kerana kebun mereka musnah, tetapi ingat akhirat lebih besar lagi azab kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan ya. Okey. Okey, dan sesungguhnya azab akhirat itu adalah lebih besar. Jadi kaedah beramal, menerima segala ujian Allah. Ya, tak payahlah kita nak tuduh-menuduh ya, menerima ya segala ujian Allah di dunia dengan hati terbuka. Kerana itu tanda Allah sayang kita. Maknanya Allah dah tegur kita di dunia. Allah dah jentik kita di dunia. Ya. Allah hanya memberi peringatan agar kita bertaubat dan bertakwa kepadanya. Jadi apa-apa musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah teguran daripada Allah yang menunjukkan Allah sayang kepada kita. Ya, bayangkan bagaimana kalau Allah tidak menegur kita, kita semakin hanyut, semakin lalai. Ya, maka kita naklah bertaubat. Okey, insya-Allah. Jadi kesimpulannya ya ataupun sinopsisnya apa yang kita dapat pada pagi ini itu daripada ayat 1 hingga ayat 33 ya. Okey, jadi yang pertama adalah berkaitan dengan tadilah ya tadi apa yang ayat-ayat yang terakhir tadi perumpamaan yang Allah berikan ya untuk menggambarkan sifat kafir Quraisy. Okey, yang mereka ni telah dikurniakan anugerah dan nikmat yang besar, kebun yang besar, buah yang ranum nak petik ya kan, semuanya dah ada. Ha, jadi nikmat yang besar adalah utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diutuskan di Mekah.
Mereka tak nampak benda tu. Itu adalah sekurniaan yang amat besar, macam satu kebun yang subur, ya, yang hebat, yang memberikan hasil. Namun amat malang bagi mereka kerana membalas semua itu apa yang Allah bagi nikmat, ya, kurnia itu dengan mendustakan baginda. Kalau pekebun tadi dia tak nak bersedekah, dia nak dia seorang, dia tidak bergantungan kepada Allah. Tapi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di Mekah ini, mereka sebaliknya, ya, mendustakan baginda, yang menghina baginda macam-macam memberi tuduhan dan menolak dan malah memerangi, ya. Ini itu adalah perbuatan azab di dunia, bagaimana pula akhirat kelak yang sudah tentu lebih dahsyat, ya. Okey, dan yang seterusnya akhlak Rasulullah, ya. Kita di di Allah berikan nasihat bagaimana akhlak yang terbaik, akhlak Rasulullah, iaitu akhlak kepimpinan, akhlak pemimpin-pemimpin yang perlu ada, ya. Jadi, ya, saya dah senaraikan, ya, lebih kurang di sini, ya, memberi maaf, tidak menyakiti orang lain, mendoakan orang lain, bersabar, ya. Okey, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Okey. Dan satu lagi, ya, Allah memberi apa ni kepada kita perbandingan akhlak orang-orang yang menolak kebenaran. Jadi akhlak mereka ni adalah akhlak yang buruk, ya, akhlak yang keji, ya, tidak ada budi pekerti yang baik. Okey, ya. Okey, masa mencela, menghina, menghasut, menghalang kebaikan, melampaui batas dan banyak lagi lah. Okey, jadi itulah, ya, antara apa yang kita dapat, insya-Allah, ya, apa yang saya kongsikan daripada ayat 1 hingga ayat ke-33, dan insya-Allah, kita cubalah kita amalkan doa ini, ya, apabila kita menghadapi ujian ataupun kecelakaan, kehinaan, ya, atau benda, kita ambil doa daripada ayat dalam surah ini jugalah, apa yang kita tadabbur tadi, iaitu, ya, semoga Tuhan kita, ya, dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Jadi kita cuba masukkan satu lagi koleksi doa kita, ya, untuk dalam banyak-banyak doa kita, insya-Allah, iaitu doa apabila kita menghadapi ujian ataupun kecelakaan dan kita bertaubat dan kita mengharapkan Allah akan menggantikan, ya, benda yang lebih baik lagi, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya mohon maaf lewat sangat-sangat, dan apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang keburukan itu adalah kelemahan diri saya, dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan balik kepada Waalaikumsalam Cikgu Zahra. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Mas.